Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang menonton Borak Sini. Hari ini bersama dengan 19 April 2026, Megah akan bawakan satu program reality hiburan yang dengar katanya jadi bualan hangat netizen sekarang ni. Inilah dia, Talk to My Manager musim kedua, Showbiz is a Family Biz. Episod kali ini menghimpunkan 10 pasangan artis dan juga manager yang bakal berentak untuk merebut gelaran juara. Korang mesti tak sabar kan? Saya lagi tak sabar. Saya Megah Hermain. Inilah dia, Talk to My Manager musim kedua, Showbiz is a Family Biz. Let's go. Kita bersama dengan Nana Mahazan dan Altia. Okey, kita nak tanya first soalan, apa tema persembahan awak lah untuk minggu first ni awak bawa? Tema ini ialah macam toxic, tak friendly langsung and marah sedih. Macam tu lah. pollution, what's going on dekat dalam dunia kita sekarang kan, the corruption, banyak benda-benda yang kita nampak berlaku dalam dunia ni, tapi kita boleh buat apa? Kita boleh buat pilihan untuk make it better, insyaAllah kan? InsyaAllah. I try to focus dua-dua, tapi stage presence lagi penting dalam performance ni. So I muka Emosi, main emosi kan, expression. angry, Okay, tak apa. Okay, sorry. Menjiwai sangat artis saya. Minta maaf, okay. You don't have the strongest voice. Tetapi Datuk, secara keseluruhan lah Datuk tengok performance para peserta hari ini, macam mana Datuk? Ada komen sikit? Actually bila saya tengok masa mula-mula dia orang keluarkan macam alamak, tak ramai yang boleh nyanyi. Tapi bila duduk menonton dia orang punya persembahan, saya rasa dia orang punya semangat lebih baik. Dan kita nampak dia orang macam beria nak menyanyi, beria mencuba. So saya rasa ada banyak potensi dalam kumpulan yang ini. First minggu ni Cik B bawa lagu apa Cik B? I'm begging you. Saya suka lagu tu first, dan juga lagu tu sesuai dengan suara saya. Dan ketiga, lagu tu semua orang boleh vibe. Bila saya perform, lepas perform saya terus muntah. Sebenarnya saya boleh buat lebih terbaik, tetapi terlalu nervous tu dia jadi tak kurang sikit lah. Tapi terbaik juga kan. Okay, minggu pertama adalah minggu introduction, which is memperkenalkan dia. Jadi I buat storyboard, dia ni pandai main gitar, so I buat opening intro, dia main gitar. Lepas tu dah habis intro, tiba-tiba kat belakang terdengar lagi orang memetik gitar buat sambungan intro tu. Pusing belakang, oh my god, papa dia Aming. So itulah maknanya storyboard I minggu ni. Dia pandai main gitar dan dia anak kepada Aming Spring. Selesai sudah minggu pertama untuk Talk to My Manager musim kedua, di mana para pasangan dah menunjukkan satu persembahan yang sangat sengit. Kalau korang rasa pasangan mana yang minggu pertama ni dah tunjuk taring dah, jadi jangan lupa untuk saksikan episod yang seterusnya. Dekat mana? Dekat Borak Sini.